Pernahkah Anda berada dalam satu detik di mana segalanya terasa seperti runtuh? Saat semua impian yang telah Anda bina dengan susah payah tiba-tiba hancur di depan mata Anda, seperti istana pasir yang dilanda ombak. Mungkin skim tempat Anda sekarang, duduk di tengah puing-puing harapan yang dulunya Anda percaya akan berhasil. Dan kini, dengan hati yang letih dan mata yang berlinangan, Anda bertanya dalam diam, masih berbalokah untuk teruskan hidup ini? Apa yang Anda mungkin tidak sadar ialah, ada sesuatu yang kudus dalam detik ini. Kerana seringkali, pada saat segalanya tampak beraji, disitulah Tuhan mula bekerja. Dalam secapca keputusasaan, dalam tangisan yang membasahi bantal di malam hari, Tuhan mencentuh hati kita dengan cara yang paling dekat dan penuh kasih. Hidup mungkin seolah-olah berkata kepada Anda bahawa semuanya sudah tamat. Orang mungkin telah meninggalkan Anda, rancangan mungkin gagal satu persatu, tetapi Tuhan masih ada. Dan di mana Tuhan hadir, selalu ada permulaan yang baru. Pernahkah Anda merasa seperti berjalan dalam terowong gelap yang tiada hujung, tanpa arah, berharap cahaya muncul tapi tak kunjung tiba? Pernahkah Anda bertanya, kenapa aku? Kenapa hidupku selalu penuh kesusahan? Soalan-soalan ini memang menyakitkan. Saya faham. Dan lebih ramai yang merasainya daripada yang Anda sangka. Hampir setiap orang, pada satu titik dalam hidup, pernah merasa letih untuk terus percaya, letih untuk berusaha, dan malah letih untuk terus hidup. Tetapi bagaimana kalau saya katakan, bahawa apa yang Anda anggap sebagai pengaziran, sebenarnya adalah titik permulaan bagi sebuah tujuan yang baru. Dalam kitab suci, terdapat kisah tentang Ayub yang kehilangan segalanya, anak-anaknya, hartanya, kesihatannya. Namun dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini bukan sekadar tentang agama, tetapi tentang kepercayaan bahawa walaupun kita tidak faham jalan cerita, Tuhan masih sedang menulisnya. Pernah Anda dengar ungkapan, Tuhan menulis lurus di atas garis yang bengkok? Hidup kadang-kadang memang nampak berselirat, tetapi dari pandangan Tuhan, Dia melihat segalanya secara keseluruhan. Dia nampak apa yang kita tidak mampu lihat. Dia tahu siapa yang akan kita jadi suatu hari nanti. Dan tahukah Anda mengapa Anda masih belum menyerah, walaupun telah berkali-kali Anda mahu putus asa? Kerana jago di dalam diri Anda, masih ada cahaya kecil yang menyala. Sebuah suara yang membisik, ini belum tamat. Dan suara itu adalah Roh Tuhan, memberitahu Anda bahawa masih ada harapan. Bahawa lembah yang sedang Anda lalui ini hanyalah sebahagian daripada perjalanan, bukan penamatnya. Mari kita berbicara tentang realiti hidup. Mungkin Anda sedang melalui perceraian yang Anda tak pernah inginkan. Mungkin Anda kehilangan seseorang yang menjadi dunia Anda. Mungkin Anda diberhentikan kerja, jatuh muflis, atau dihina. Mungkin Anda sedang bergelut dengan kemurungan yang membuatkan Anda sukar bangun dari katil, atau kegelisahan yang menghimpit nafas, atau ketakutan yang membuat Anda beku. Saya tidak akan katakan ia mudah, tetapi saya di sini untuk mengingatkan Anda tidak keseorangan. Pernahkah Anda melihat sekeliling dan merasa seperti tiada seorang pun yang benar-benar faham betapa dalamnya luka di hati Anda? Dan apabila seseorang berkata semuanya akan baik-baik saja, ia kedengaran kosong kerana mereka tidak tahu apa yang Anda alami. Saya mengerti. Tetapi dengarlah ini, Tuhan tahu. Dia melihat air mata yang tidak terlihat orang lain. Dia memahami kesakitan yang tidak mampu Anda ungkapkan. Dan lebih dari itu, Dia bertindak. Bukan satu kebetulan Anda sedang mendengar kata-kata ini sekarang. Ramai yang menyerah hanya beberapa langkah sebelum terjadinya keajaiban. Seperti pelari yang berhenti hanya 5 meter sebelum sampai ke garisan penamat, tanpa sedar, kejayaan hampir digenggam. Anda pernah dengar kisah tentang Oprah Winfrey? Beliau didera semasa kecil, kehilangan bayinya yang masih bayi, dan pernah diberitahu oleh majikan bahawa dia tidak layak berada di dunia penyiaran. Itu semua bisa menjadi titik akhirnya. Tetapi dia memilih untuk tidak menyerah. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dia jadikan kesakitannya sebagai bahan bakar untuk bangkit. Jika beliau boleh bangkit dari reruntuhan masa silamnya, begitu juga Anda.
Tidak kira betapa gelapnya hari ini, ingatlah, pagi akan tetap datang. Dan bersama Tuhan, tidak ada kisah yang benar-benar berakhir, hanya permulaan yang baru dalam bentuk yang tidak dijangka. Anda masih di sini kerana cerita Anda masih berlanjut. Dan kamu juga boleh. Pernahkah kamu sedar betapa kuatnya dirimu? Betapa banyak yang telah kamu lalui dan masih bertahan sampai ke hari ini. Lihatlah perjalanan hidupmu. Berapa kali kamu rasa seperti tidak mampu lagi, namun kamu masih di sini. Masih bernafas. Masih berjuang. Masih mencari jawapan. Itu sendiri sudah membuktikan bahawa ada sesuatu yang besar sedang menantimu. Dan bagaimana jika hari ini, kamu memilih untuk tidak berputus asa, tetapi melangkah satu langkah lagi. Satu langkah penuh iman, mungkin kecil, tapi ke arah yang betul. Kadang-kadang, perubahan besar dalam hidup datang dari gerakan yang hampir tidak kelihatan. Satu doa, satu permintaan pertolongan, satu permulaan semula, dan mungkin sekarang kamu tertanya-tanya, apa yang aku patut lakukan sekarang? Mulakan dengan mempercayai, bukan kepada kehidupan, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Kehidupan boleh mengecewakan, manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mulakan dengan menyerahkan segala luka itu kepadanya. Berdoalah begini, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi, tetapi aku tahu Engkau mampu. Aku tidak punya kekuatan, tetapi Engkau adalah kekuatanku. Doa yang ringkas ini mungkin menjadi titik mula kepada pemulihan terbesar dalam hidupmu. Ingatlah firman dalam Yeremia 29:11, kerana aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku ada mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Fahamkah kamu kuasa di sebalik kata-kata ini? Tuhan sudah merancang akhir hidupmu, dan ia bukan pengaziran yang menyedihkan, sunyi atau penuh kegagalan. Ia adalah pengaziran yang penuh damai, yang membawa makna, yang memulihkan. Jadi, jangan menyerah sebelum kamu mengalami apa yang telah Dia sediakan. Kamu mungkin sedang berada di tengah pertempuran, tetapi peperangan ini belum berakhir. Dan jika Tuhan memegang kendali, kemenangan itu sudah pasti. Pegang teguh pada kebenaran ini. Tarik nafas dalam-dalam. Rak air matamu. Kerana mulai hari ini, sesuatu yang baru bermula. Bukan kerana kesakitan itu hilang, tetapi kerana kamu membuat keputusan untuk tidak menyerah. Dan keputusan itu mengubah segalanya. Ada waktu-waktu di mana kesucian lebih kuat daripada segala buci di dunia. Kamu mungkin dikelilingi oleh ramai orang, berada di tengah keramaian, dan tetap merasa seperti kamu tidak wujud. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan kerana kita tidak mahu sekadar bertahan hidup. Kita mahu dirasai, didengari, dihargai. Kita mahu merasa bahawa kewujudan kita membawa makna. Tetapi bila dunia seakan-akan tidak peduli pada kesakitanmu, bila mesej-mesej tidak dibalas, bila jemputan tidak lagi datang, bila bahkan Kermin tidak mengenali siapa kamu sebenarnya, saat itu kamu mungkin mula bertanya, adakah sesiapa yang benar-benar ambil peduli tentang aku? Mungkin kamu berada tepat di titik ini. Mungkin kamu ketawa di tempat kerja, bergurau dengan teman-teman, memuat naik gambar-gambar ceria, tetapi di dalam, kamu sedang hancur. Mungkin kamu sudah terlalu biasa menyembunyikan kesakitan itu sampai tiada siapa lagi yang perasan. Tetapi Tuhan perasan. Tuhan melihatmu. Dia tidak melihatmu seperti dunia melihat. Dia melihat hatimu yang tidak kelihatan oleh manusia. Dia mendengar tangisan yang kamu pendam di tengah malam. Dia merasai setiap degupan kencang jantungmu apabila keresahan mula menguasai. Dan dia tidak menjaga kerana lukamu. Sebaliknya dia mendekat. Dalam Mazmur 34:18 tertulis, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Ayat ini bukan sekadar kata-kata indah. Ia adalah janji. Ketika segala-galanya di sekelilingmu terasa menjauh, Tuhan semakin dekat. Bila telefon tidak berbunyi, bila tiada siapa membalas, bila kamu sendiri mula merakui dirimu, Tuhan tetap ada. Bukan kerana Dia terpaksa, tapi kerana Dia mengasihi. Pernahkah kamu rasa ingin lenyap seketika dari dunia?
Bukan kerana marah, tapi kerana merasa bahawa ketiadaanmu mungkin tidak akan disedari sesiapa. Perasaan ini dialami oleh lebih ramai orang daripada yang kamu sangka. Ada ibu-ibu yang letih, yang merasa tiada siapa menyedari betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Ada ibu bapa yang menyalahkan diri sendiri kerana tidak mampu memberikan lebih. Anak muda yang sentiasa rasa mereka tidak cukup baik. Warga emas yang rasa seperti mereka telah dilupakan. Orang dewasa yang terlalu sibuk mengurus segalanya sehingga tiada masa untuk benar-benar merasai kehidupan. Dan semua mereka ini, malah kita semua hanya mahukan satu perkara, untuk disayangi, diterima, dan diingati. Tapi di sinilah satu kebenaran yang boleh mengubah segalanya muncul. Kamu sebenarnya sudah pun diperhatikan oleh Dia yang paling penting. Tuhan sudah pun mengenal kamu dengan mendalam. Dan tiada kesepian yang mampu menafikan kenyataan itu. Mungkin kamu dikelilingi oleh sunyi, namun Tuhan berbicara melalui kesucian itu. Mungkin kamu rasa tidak bernilai, tetapi Dia memanggil kamu sebagai anaknya. Kamu mungkin fikir tiada siapa memahami kamu, tetapi Dia mengetahui setiap inci isi hatimu. Mari kita renungkan beberapa situasi sebenar. Berapa kali kamu meluahkan isi hati kepada seseorang, tetapi rasa seperti mereka langsung tidak mendengar? Berapa kali kamu ingin berkongsi perasaanmu, tapi takut dilihat lemah, terlalu emosi, atau terlalu dramatik? Berapa kali kamu telan semua kesakitan demi menjaga kedamaian, atau demi tidak membebankan orang lain? Dan akhirnya, kamu tidur dengan bantal yang basah, cuba memujuk diri sendiri bahawa semuanya akan baik-baik saja, walaupun jauh di dalam hati kamu tidak benar-benar percaya. Dengar ini baik-baik. Penderitaan kamu tidak terlalu kecil untuk Tuhan. Perjuangan kamu, walaupun tidak disedari orang lain, amat penting baginya. Kamu mungkin rasa sendirian, tapi sebenarnya ada malaikat-malaikat di sekelilingmu, sedang berjuang bagi pihakmu, meskipun kamu tidak dapat melihatnya. Kehadiran Tuhan tidak bergantung pada perasaanmu. Ia nyata, sentiasa ada, dan setia. Fikir sejenak. Berapa kali kamu rasa kamu tidak akan mampu bertahan, tetapi kamu masih teruskan juga? Itu bukan kekuatanmu sendiri. Itu adalah tangan Tuhan yang memegangmu walau kamu tidak sadar. Dia telah letakkan insan-insan tertentu dalam laluan hidupmu, tanda-tanda kecil, kata-kata yang tepat pada waktu yang paling tepat, seperti kata-kata yang kamu dengar sekarang ini, hanya untuk mengingatkan kamu tidak keseorangan. Pernah dengar kisah Dwayne The Rock Johnson? Dia pernah melalui fasa hidup yang sangat gelap, sampai terlintas di hati untuk mengakhiri segalanya. Dia ketika itu tidak punya wang, ditolak ke tepi, dan hilang arah. Tapi dia membuat keputusan untuk teruskan. Kemudian dia berkata, satu-satunya perkara yang buat saya terus hidup ialah kesedaran bahawa, walaupun saya tidak nampak masa depan, saya tahu ada kuasa yang lebih besar sedang menjaga saya. Hari ini, dia menjadi inspirasi buat jutaan orang. Tapi sebelum itu, dia hanyalah seorang lelaki biasa yang cuba untuk tidak tenggelam. Sama seperti mungkin kamu sedang rasakan sekarang. Kesepian boleh melumpuhkan, tapi ia juga boleh menjadi jemputan. Jemputan untuk kembali kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, aku rasa sangat sunyi, tapi aku memilih untuk percaya bahawa Engkau ada di sini bersamaku." Doa yang sederhana ini boleh menjadi jambatan antara keputusasaan dan harapan. Dan jika kamu masih ragu, cubalah, mula dan akhiri harimu dengan saat sunyi bersama Tuhan. Hanya kamu dan Dia. Luahkan segalanya seperti kamu berbicara dengan seorang sahabat. Ceritakan apa yang menyakitkan, apa yang meletihkan, apa yang memedihkan. Kemudian diam. Rasakan. Dengarkan. Mungkin jawapan tidak datang serta-merta, tapi ketenangan akan hadir. Dan ketenangan itu ialah tanda bahawa Dia benar-benar ada di situ. Kamu penting, bukan kerana manusia mengiktiraf kamu, tetapi kerana kamu diciptakan oleh Tuhan yang telah merancang setiap butiran hidupmu. Kamu bukan terjadi secara kebetulan. Kamu adalah karya agung. Dan penulis kisah hidupmu masih sedang menulis. Jangan tutup bukunya sekarang. Nilaimu sangat besar. Walaupun orang lain tidak melihatnya, walaupun kamu sendiri belum dapat merasakannya, Tuhan telah mencetakkan.
Dengan kasih yang kekal aku telah mengasihi kamu. Oleh itu aku telah menarik kamu dengan beras kasihan. Yeremia 31:3. Jadi hari ini, tarik nafas dalam-dalam. Pegang erat harapan itu. Kamu tidak keseorangan. Tidak pernah pun. Dan ia tidak akan pernah berakhir begitu saja. Kesakitan yang sedang kau alami sekarang mungkin terasa tidak adil. Terlalu berat untuk ditanggung oleh hati yang lemah. Mungkin memang begitu. Namun ada satu kebenaran yang sering tidak disedari oleh ramai orang sewaktu mereka sedang melalui penderitaan seperti ini. Kesakitan itu bukan sedang menghancurkanmu. Ia sebenarnya sedang membentuk dirimu. Walau betapa sukarnya untuk menerima kenyataan itu, banyak kekuatan paling hebat dalam hidup kita lahir daripada luka-luka terdalam. Daripada detik-detik sunyi di mana tiada siapa menghulurkan tangan. Daripada malam-malam di mana kau merasakan esok tidak akan datang lagi. Pernahkah kau terfikir berapa kali kau cuba melarikan diri daripada penderitaan? Berapa kali kau katakan kepada dirimu sendiri, kalau perkara ini berlaku dengan cara yang berbahaya, tentu hidupku sekarang lebih baik. Tapi mungkin apa yang kau belum sedar ialah setiap kejatuhan, setiap kekecewaan, setiap kali kau jatuh ke dasar, semuanya sedang melatih dirimu menjadi lebih kuat daripada apa yang pernah kau bayangkan. Dalam surat Rasul Paulus kepada orang Roma, bab 5, ayat 3 dan 4, tertulis, kesusahan melahirkan ketabahan, ketabahan melahirkan watak yang teruji, dan watak yang teruji melahirkan harapan. Bukankah itu luar biasa? Alkitab tidak pernah berjanji bahawa hidup ini akan mudah. Tetapi ia mendedahkan bahawa setiap kesakitan ada tujuannya. Ia bukan hukuman. Ia adalah satu proses. Proses yang, jika kau tidak berputus asa di tengah jalan, akan membawa dirimu ke tahap kematangan, ketenangan, dan iman yang tidak mungkin kau capai dengan cara lain. Mari kita bercakap tentang kehidupan sebenar. Berapa ramai orang hari ini hidup dalam ketakutan dan lumpuh disebabkan trauma masa lalu. Ada yang ditinggalkan sejak kecil, membesar dengan kata-kata yang menyakitkan, disianati, dihina, dimanipulasi. Mereka ini lebih banyak mendengar kritikan daripada ungkapan kasih sayang. Dan walaupun kini sudah dewasa, luka itu masih membebani hati mereka, seolah-olah mereka ditakdirkan untuk gagal selamanya. Tetapi inilah kebenarannya, kau bukan apa yang mereka lakukan kepadamu. Kau adalah apa yang Tuhan mampu lakukan melalui ceritamu, walaupun selepas segala yang terjadi. Mungkin kau bertanya, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu buruk boleh menghasilkan sesuatu yang baik? Jawabannya terletak pada siapa yang sedang memegang pena dalam hidupmu. Jika kau yang menulisnya, mungkin semuanya akan terus menyakitkan tanpa makna. Tetapi jika kau serahkan kisah yang telah hancur itu ke tangan Tuhan, Dia akan mengambil setiap kepingan dan mencipta sesuatu yang baru. Bukan sekadar menampal semula, tetapi membentuk sesuatu yang benar-benar berbahaya, lebih kuat, lebih tulen, lebih indah. Fikirkan tentang sebatang pokok yang besar dan rimbun. Bila kita melihatnya, jarang kita terfikir tentang ribut-ribut yang pernah ia hadapi. Tapi sebenarnya, angin kencang, musim kering, badai skim yang membuat akarnya tumbuh lebih dalam. Begitu juga dengan dirimu. Masa sukar yang kau sedang lalui sekarang, walaupun terasa perit, sedang membentuk akar dalam dirimu. Ia sedang menguatkan asas hidupmu. Ia sedang mempersiapkanmu untuk memikul sesuatu yang lebih besar pada masa akan datang. Lihat kisah benar ini. J.K. Rowling, penulis siri Harry Potter, pernah ditolak oleh 12 penerbit. Sebelum itu, beliau mengalami kemurungan yang teruk, membesarkan anak perempuannya seorang diri, tanpa wang dan tanpa harapan. Ketika beliau berada di titik paling rendah dalam hidupnya, disitulah beliau mula menulis dengan sungguh-sungguh kerana pada ketika itu, tiada apa lagi untuk hilang, dan akhirnya beliau bebas daripada ketakutan. Beliau jadikan kesakitannya sebagai dakwah, dan menulis kisah yang mencentuh berjuta-juta hati di seluruh dunia. Skim juga yang boleh kau lakukan dengan kesakitanmu. Ubah ia menjadi kekuatan, menjadi keberanian, menjadi kebijaksanaan, menjadi belas kasihan. Sebab sesiapa yang pernah melalui penderitaan dan berjaya bangkit, membawa sesuatu yang orang lain tidak punya, kewibawaan.
Kamu mula melihat manusia dengan pandangan baru. Kamu mula memahami luka yang dulu hanya kehatimu. Belajarlah untuk merasai apa yang orang lain rasa. Bangkitkan kepekaan, kasih sayang, dan beras ihsan dalam hati. Tapi untuk itu berlaku, kamu perlu buat satu pilihan. Jangan menutup diri. Jangan keras hati. Jangan berubah menjadi beku. Sebab kekuatan hanya terbentuk apabila hati masih rela untuk belajar. Ibarat emas yang dibakar dalam api bukan untuk memusnahkan, tapi untuk menyucikan. Maka daripada asyik bertanya, kenapa ini berlaku pada aku? Mungkin sudah tiba masanya untuk bertanya, apa yang Tuhan sedang bentuk dalam diriku melalui semua ini? Sebab benar, Tuhan mampu jadikan keindahan daripada puing-puing. Dia boleh tukarkan kesakitan menjadi makna dan arah tujuan. Tapi kamu perlu izinkan dia. Kamu perlu teruskan. Kamu perlu hadapi bara itu tanpa putus asa di tengah jalan. Berapa kali kamu pernah rasa nak menyerah? Rasa sakit yang terlalu dalam sampai kamu pun tak mampu nak bernafas. Rasa nak hilang dari dunia ini, nak hentikan semuanya. Disitulah letaknya keajaiban. Sebab walaupun semua itu berlaku, kamu masih di sini. Itu bukan perkara kecil. Itu bukti ketabahan. Itu bukti iman. Itu kekuatan yang kamu tak pernah sedar kamu miliki. Mungkin sekarang kamu sedang melalui kehilangan yang kamu sendiri tak tahu macam mana nak ungkapkan. Mungkin hati kamu terlalu letih sampai nak berdoa pun sukar. Tapi dengar ini, kamu tak perlu faham semuanya hari ini. Kamu hanya perlu terus merangkah. Walaupun perlahan. Walaupun tak tahu hala tuju. Walaupun tak ada jawapan. Sebab Tuhan ada dalam perjalanan itu. Malah, Dia sendiri adalah perjalanan itu. Sekarang, aku mahu cabar kamu dengan sesuatu. Cabaran ini tak perlukan wang, tapi ia mungkin mengubah hidup kamu sepenuhnya. Dalam 30 hari yang akan datang, setiap kali kamu rasa sakit, takut, atau kecewa, berhenti sekejap dan ucapkan, Tuhan, tunjukkan apa yang Engkau mahu aku belajar daripada ini. Jangan sekadar berdoa, ambil rasa sakit ini, tapi katakan, bentuk aku melalui rasa sakit ini. Tuliskan apa yang kamu rasai. Catatkan apa yang kamu pelajari. Lihat apa yang akan tumbuh dalam dirimu sepanjang proses itu. Mungkin bila 30 hari itu berakhir, kamu masih lagi berjuang dengan perkara yang sama. Tapi hati kamu takkan lagi sama. Ia akan jadi lebih kuat, penuh keyakinan, lebih bersedia untuk apa yang menanti di hadapan. Sebab memang betul, ada sesuatu yang sedang menunggu. Dan bila ia tiba, kamu akan sedar yang semua kesakitan ini hanyalah latihan. Satu pembelajaran. Satu medan tempo yang menjadikan kamu seseorang yang kamu takkan pernah jadi kalau tak melalui semua ini. Satu hari nanti, kamu akan pandang ke belakang dan bersyukur kerana tidak menyerah. Tapi buat masa ini, teruskan saja. Satu hari pada satu masa. Satu doa pada satu nafas. Sebab apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kamu sekarang ini jauh lebih besar daripada rasa sakit yang kamu rasa. Dan semua ini berbaloi untuk diteruskan. Iman bukanlah yakin bahawa semuanya akan jadi seperti yang kamu mahu. Iman adalah kepercayaan penuh bahawa, walaupun semuanya hancur di sekelilingmu, Tuhan masih memegang kawalan dan akan ubah segala kekacauan menjadi tujuan yang penuh makna. Mudah untuk berkata kamu ada iman bila semuanya berjalan lancar, akan simpanan cukup, hubungan baik, kesihatan sempurna. Tapi bagaimana bila semua itu mula goyah? Bila keputusan ujian kesihatan itu mengecewakan? Bila pekerjaan hilang? Bila orang yang kamu harap sokong kamu mula menjauh? Bila impian itu berkecai? Disitulah iman sebenar diuji. Berapa kali kamu berharap boleh lihat masa depan? Hanya untuk tahu sama ada semua ini akan berbaloi. Pernah rasa nak tekan butang dan langkah bahagian hidup yang penuh derita ini? Pernah terlintas berkata, kalau aku tahu semua akan okey, aku boleh tahan sedikit lagi. Tapi iman tidak bekerja begitu. Ia tidak tunjukkan keseluruhan peta. Ia hanya tunjukkan satu langkah berikutnya. Dan dalam rangka skim, langkah yang kamu ambil walaupun kamu tak nampak jalannya sepenuhnya, keajaiban Tuhan mula berlaku. Dalam Ibrani 11:1 tertulis, iman ialah keyakinan terhadap apa yang kita harapkan, dan bukti terhadap perkara yang tidak kelihatan.
Ini bermaksud kamu tidak perlu melihat untuk percaya. Perlu percaya sebelum melihat. Iman adalah jambatan yang menghubungkan tempat Anda berada sekarang, terluka, letih, keliru dengan tempat yang Tuhan ingin bawa Anda. Untuk melintasi jambatan ini, Anda perlukan keberanian. Selalunya jambatan ini nampak goyah, sempit, dan berbahaya. Tapi ia satu-satunya jalan yang ada. Ramai orang tunggu hidup berubah dulu, baru nak percaya. Tapi hakikatnya, yang mengubah hidup adalah apabila kita memilih untuk percaya sebelum melihat apa-apa. Iman adalah penggerak perubahan. Ia mendorong Anda ke hadapan ketika logik memberhentikan Anda. Ia memberi dorongan saat ketakutan cuba menghentikan Anda. Ia memperbaharui semangat ketika Anda rasa tiada tenaga lagi. Mungkin Anda yang sedang mendengar ini sedang berada dalam situasi di mana satu-satunya perkara yang Anda harapkan adalah jaminan. Sesuatu yang boleh meyakinkan Anda dan berkata, semua akan baik-baik saja, jangan risau. Tapi mungkin Tuhan sedang berkata kepada Anda, percayalah padaku, walaupun kamu tidak nampak jalan keluar sekarang. Dan ini bukan kerana Tuhan ingin menguji Anda, tapi kerana Dia mahu menunjukkan bahawa hidup Anda boleh menjadi lebih hebat dari apa yang Anda bayangkan. Tetapi untuk itu, Anda perlu percaya kepadanya melebihi keadaan sekeliling Anda. Cuba kaitkan ini dengan realiti hidup Anda. Mungkin Anda sedang di persimpangan hidup, pekerjaan baru yang tak pasti, berpindah ke tempat baru, keputusan sukar dalam keluarga, rawatan perubatan yang mencabar, atau perkahwinan yang sedang bergolak. Segalanya rasa kabur dan menakutkan. Ketakutan membuatkan Anda rasa kaku. Tapi izinkan saya ingatkan Anda, iman tidak perlukan kepastian manusia. Iman perlukan kebergantungan mutlak kepada Tuhan. Bila Anda menyerahkan kawalan kepada Tuhan, skim saat Dia mula bekerja. Dan iman bukan bermaksud membabi buta. Ia adalah melihat sesuatu melebihi apa yang mata boleh nampak. Lihat kisah benar ini. Nick Vujicic dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Bayangkan kesakitan, penolakan, ejekan, dan kesedihan yang dia alami. Pada umur 10 tahun, dia pernah terfikir untuk menamatkan jawanya. Tapi di dalam dirinya ada suara yang berkata, ini bukan pengakhirannya. Hari ini, dia menjelajah ke seluruh dunia menyampaikan mesej harapan. Bukan kerana semua masalahnya selesai, tetapi kerana dia memilih untuk percaya. Walaupun dia tidak nampak jalan, walaupun dia tidak faham sepenuhnya. Sekarang saya ingin tanya Anda dengan penuh keikhlasan. Adakah Anda berani merangkah dengan iman walaupun tiada jaminan? Adakah Anda sanggup percaya bahawa Tuhan akan memegang Anda walaupun Anda rasa seperti tanah di bawah kaki Anda sedang runtuh? Jika jawapan Anda ya, walaupun dengan ketakutan, walaupun dengan keyakinan yang kecil, itu sudah mencukupi. Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna. Dia hanya mahukan hati yang sedia untuk percaya. Iman sekecil biji sawi pun cukup untuk menggerakkan gunung. Itu janji Yesus. Dia tidak minta iman yang besar, dia minta iman yang jujur. Bayangkan bagaimana ini boleh diterapkan dalam hidup Anda hari ini. Anda bangun pagi dengan hati yang resah, memikirkan semua kemungkinan buruk. Tapi bagaimana jika, daripada membiarkan fikiran itu menguasai, Anda mula hari Anda dengan berkata, Tuhan, aku tak tahu bagaimana semua akan berlaku, tapi aku serahkan segala ke dalam tangan-Mu. Dan apabila berdepan keputusan sukar, Anda berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan berdoa, Tuhan, tunjukkan aku jalan-Mu. Aku lebih percaya padamu daripada pandangan mataku sendiri. Pendekatan ini mengubah segalanya. Sebab iman menarik campur tangan Tuhan. Di mana ada iman, di situ ada kemungkinan untuk keajaiban berlaku. Dan ini mungkin sesuatu yang Anda sangat perlu dengar sekarang. Jangan biarkan ketakutan untuk gagal menghalang Anda daripada taat. Seringkali, Tuhan sudah berikan Anda petunjuk apa yang perlu dilakukan. Tapi Anda masih menunggu pengesahan daripada manusia, tanda yang nyata, atau kata-kata orang lain. Tapi iman, sahabatku, seringkali berjalan bersendirian. Hanya Anda dan Tuhan. Dan bila Tuhan berbicara dalam hati Anda, walau hanya seperti bisikan lembut, lebih baik Anda taat daripada terus dibekukan oleh keraguan. Iman juga adalah ketabahan.
Bila semua di sekeliling berkata, berhenti, tapi Anda tetap melangkah. Sebab itu, saya ingin mencabar Anda hari ini. Tapi ini bukan cabaran biasa. Ini adalah satu latihan rohani yang berlandaskan iman. Selama 21 hari akan datang, mulakan setiap pagi Anda dengan menyatakan dengan lantang, walaupun hanya dalam bisikan, saya hidup dengan iman, bukan berdasarkan apa yang saya lihat. Tuhan yang memegang kendali, dan saya percaya kepada rancangannya untuk hidup saya. Tuliskan ayat ini. Lekatkan di cermin Anda, di pintu peti sejok, di papan pemuka kereta Anda, dan setiap kali ketakutan cuba menguasai hati Anda, ulangilah ayat itu. Sebutkan, umumkan, kerana iman akan berkembang apabila ia diberi makanan. Dan jika Anda lakukan ini selama 21 hari berturut-turut, jangan harapkan semua masalah hilang sekelip mata. Tetapi bersedialah untuk menyedari bahawa sesuatu dalam diri Anda akan berubah. Cara Anda melihat dunia, cara Anda berdiri menghadapi hidup, kekuatan yang Anda miliki, kedamaian yang memenuhi jiwa Anda. Sebab iman bukan tentang mengubah keadaan di luar. Ia tentang perubahan yang berlaku di dalam diri kita. Anda mungkin merasakan seolah-olah Anda telah sampai ke penghujung jalan. Tetapi apa yang Anda anggap sebagai pengaziran, Tuhan melihatnya sebagai permulaan yang baru. Jambatan yang menghubungkan kedua-dua titik ini adalah iman. Jadi, tarik nafas yang dalam, angkat kepala Anda dan langkahkan kaki. Walaupun Anda rasa takut, walaupun Anda tidak pasti, kerana Tuhan akan menyambut langkah Anda. Dia sentiasa bersama Anda, dan Dia tidak akan berhenti sekarang.